Tengok ni, kita ada produk baru. Ini adalah lampu belakang untuk motor RS V2. Memang lawa lampu dia. Tengok lampu dia. Siap ada remote lagi. Remote ni untuk setting dia punya mode. Macam-macam jenis mode ada. Okey, try on kunci. Okay, kita on kunci, kau boleh tengok. Remote ni fungsi dia kau boleh tekan. Kau boleh tukar warna apa yang kau nak. Nak jenis RGB pun ada. Ni jenis RGB. Macam-macam style ada. Okey, try tekan brake. Okey, tekan signal. Matikan. Signal tu lagi. Okey, matikan. Dah buka double signal. Tu double signal dia. Memang lawa. Jadi kepada korang yang nak dapatkan produk ni, macam biasa, kau boleh tekan back yang ada dekat bawah. Okey, tekan back ada yang ada dekat bawah, ataupun kau tengok dekat video ni ada gambar produk, orang boleh klik dan terus boleh beli. Macam-macam style ada lampu ni. Kau boleh pilih. Tekan je kat sini.